Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimanakah cara untuk kita menghidupkan malam Ramadan agar kita tidak terlepas daripada mendapat kelebihannya? Antara perkara yang boleh kita lakukan ialah dengan mengikut imam sehingga selesai solat. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang solat bersama imam sehingga selesai, ditulis untuknya ganjaran menghidupkan malam. Berusahalah istiqamah bersama imam. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan menghidupkan malam Ramadan. Kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.